Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini dalam Sembang Santai Ramadan. Bersama saya pada hari ini dua orang ahli panel yang amat famous di SK Raja Bahar. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Anduri, yang kedua Al-Fadhil Ustaz Wan Muslim, Guru Pendidikan Islam SK Raja Bahar. Jadi kalau kita gambarkan Ramadan dalam kepala kita ni, banyak benda-benda yang kita nak tahu, muskilah yang kita nak tahu kan. Jadi saya rasa banyak timbul persoalan dalam kepala. Jadi kata sebagai permulaan bicara, bagaimana kita tahu puasa ni merupakan fardu yang wajib atas kita semua umat Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat terdahulu, mudah-mudahan kamu semua bertakwa, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan kupas sedikit masalah yang timbul berkenaan dengan puasa. Jadi untuk awal bicara, saya ingin kemukakan satu soalan lah. Awal bicara kepada Ustaz Anduri kita, bila mana kita sebut puasa ni, kadang-kadang orang zaman dulu, kita budak-budak yang tak akibat ni, bila mana puasa dalam kepala kita tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi kita nak tahu takrifan sebenar berkenaan dengan puasa tu. Apa maksud puasa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Fattah. Ya, saya. Sahabat Ambo bersama di SK Raja Bahar. Alhamdulillah, pagi ini kita ada sembang santai berkenaan dengan bicara Ramadan. Jadi sebagaimana Ustaz Abdul Fattah bagi tahu kepada saya ini berkenaan dengan takrif puasa. Takrif puasa di sini yang saya boleh jelaskan iaitu dia ada dua. Puasa dari segi bahasa dan dari segi istilah. Maksud puasa dari segi bahasa, Ustaz Tah, saya panggil Ustaz Tah. Biar. Besok. Bahasa Ustaz Tah. Ni kawan saya masuk di UAE. Ya. Jadi puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri. Mana kita tahan diri kita. Kita tahan. Itu dari segi bahasa. Jadi manakala istilah pula, dari istilah agama kita, iaitu puasa ni ialah menahan diri dari makan dan minum. Tak makan dan tak minum. Tak makan dan tak minum daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya daripada subuh hingga maghrib. Itu maksud dia. Maknanya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, dan berserta dengan niat. Jadi niat tu masa mana? Waktu mana? Niat puasa iaitu ketika terbit fajar, ketika terbenam matahari sehingga terbit fajar. Itu tempoh kita niat puasa. Jadi mana selepas berbuka puasa sampai ke waktu subuh lah. Ya. Maknanya panjang. Mana niat puasa tu waktu malam. Bukan waktu siang. Itu maksud puasa. Terima kasih Ustaz Wi atas penerangan niat puasa, atas penerangan maksud puasa. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan Ustaz Wi tadi, kata audio ataupun masyarakat umum akan lebih tahu berkenaan dengan puasa. Jadi dalam penerangan Ustaz Wi tadi ada disebutkan puasa ni menahan diri daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Bersama dengan niat. Jadi untuk soalan kedua lah, saya nak tukarkan kepada Ustaz Muslim lah pula. Bila mana Ustaz kata berserta dengan niat, jadi boleh ke
Ustaz Wan terangkan niat puasa. Niat puasa. Okey, terima kasih sahabat hamba Ustaz Tah. Ya. Berkaitan dengan niat puasa ni. Niat puasa pada bulan Ramadan. Okey, kita ada dua lah. Niat puasa pada bulan Ramadan ni ada dua. Ulama-ulama Islam kita berkata bahawa kita boleh niat puasa yang pertama secara setiap hari. Setiap hari kita kena niat puasa bermula daripada waktu terbenam matahari sehingga terbit fajar. Sebagaimana niat ni dia ada masalah permasalahan niat. Kalau yang kita ni niat di dalam hati. Yang penting niat di dalam hati. Tapi kena lapas niat tu. Lapas niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang tu adalah niat setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Wajib hari. Waktu malam lah, sebelum kita last kali kita niat tu sebelum masa sahur lah. Ya. Kalau boleh masa sahur tu, kalau kita tak ingat lagi malam sebelum tidur kita lupa nak niat pada waktu malam, kita boleh niat pada waktu sahur. Bangun sahur pukul 4 pagi, pukul 5 pagi sebelum subuh, kita lapas niat tu. Yang kedua berkaitan dengan niat adalah niat secara sekali untuk satu bulan. Lapas niatnya berbunyi nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Okey, jadi kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih antara nak niat setiap hari ataupun sekali untuk satu bulan. Terima kasih kepada Ustaz Weh atas penerangan berkenaan dengan niat puasa lah. Jadi bila mana tiba bulan puasa ni banyak kita semua, tidak kata masyarakat umum, kita sendiri pun mesti banyak timbul persoalan. Bukan bila mana puasa ni banyak persoalan timbul ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Memang banyak persoalan tu memang banyak. Jadi kalau kita kata flashback masa kita kanak-kanak dulu kan. Kalau kita flashback masa kita kanak-kanak dulu, kita selalu berpuasa separuh hari. Kalau rasa gagah satu hari. Jadi dalam kepala kita masa tu kita kata separuh hari ni aku puasa, esok separuh hari campur jadi satu hari. Jadi kira-kira kita letak dalam kepala kita macam tu. Sampailah satu peringkat kita akhir balik, barulah kita terfikir, betul ke aku buat ni tak? Kita pun tanya-tanya ustaz dah. Jadi untuk kita kata mengurangkan atau tidak menghilangkan rasa pertanyaan dalam kepala orang masyarakat umum ni, jadi saya nak tanya ustaz dulu lah. Jadi adakah dalam nas ni berkenaan puasa separuh hari boleh ke untuk kita campur-campur jadi sehari ke? Adakah dah disebutkan dalam nas ataupun dalam kitab-kitab ke apa? Jadi boleh ke Ustaz Alwi terangkan sikit macam mana? Terima kasih Ustaz Tah. Ini merupakan soalan yang kedua yang diajukan kepada saya untuk jawab. Soalan dia berkenaan dengan bolehkah puasa setengah hari? Dikira boleh ke setengah hari? Maknanya sebelum Zuhur, setakat Zuhur, setakat Asar. Boleh ke tak lagi? Jadi di sini saya ingin jelaskan sedikit berkenaan dengan puasa. Puasa yang sebenarnya ialah daripada keluar matahari hingga terbenam matahari, iaitu min tulu'i syamsi ila ghurubiha, iaitu daripada pagi keluar matahari sehingga terbenam matahari. Jadi kalau kita faham maksud ni, maknanya kita tak boleh, dia tidak ada istilah setengah hari. Saya nak puasa setakat Zuhur, tak boleh sekerat-sekerat. Jadi tidak boleh. Tidak ada istilah puasa separuh. Separuh hari
sekerak hari tengah kata. Tapi kita dulu kan lagi Jadi, zaman kanak-kanak betul. dulu kan. Saya Lepas lagi kita kan kadang-kadang orang tua. saya zaman kanak-kanak pun puasa lagu 10 tu hari kan. lah. Betul. Ha. Jadi puasa ni kita nak sambung. Ha. Jadi hari ni puasa setakat pukul 12. Jadi mana setakat pukul 12, esok kita sambung pula. Jadi bila kita sambung sikit-sikit jadi satu hari. Satu hari. Jadi kalau dikira dari segi istilah puasa, tidak dikira puasa. Tidak dikira puasa. Dia tidak kira puasa. Puasa. Tak ada istilah puasa, sambung. Hari ni sikit, esok sikit, lusa sikit. Tidak ada Ustaz. Kita ni tunggu sore lagi ahli bina kita. Ya. Iaitu Ustaz Rashidi. Jadi dipersilakan Ustaz Di. Terima kasih kepada Ustaz Rashidi di atas kesudian bersama kita dalam Sembang Santai Ramadan. Jadi sebagaimana Ustaz Di beritahu dah, kita Sembang Santai ini berkenaan Ramadan. Jadi kita bila mana orang hebat mari kita nak beri soalan lah. Boleh ke? InsyaAllah. Kita Ustaz Di. Ya, kita beri soalan. Teruskan. Jadi tadi kita sudah sembang berkenaan dengan maksud puasa, niat puasa, permasalahan puasa separuh hari, Jadi satu lagi persoalan yang selalu kita timbul dalam fikiran kita, iaitu berkenaan bila mana tiba bulan puasa, kita puasa dengan jaya, tak makan, tak minum sampai ke maghrib. Tapi dikepilkan sekali, diikut sekali, tak semaya. Tak makan, tak minum, tak semaya. Jadi kita kena tahu hukum sebenar macam mana, atau tu fadilat dia macam mana. Jadi boleh ke Ustaz diterangkan apa ke hukum puasa tapi tak semaya? Okey, terima kasih kepada moderator Ustaz Al-Fatah, yang dihormati ahli bina Ustaz Musa, Ustaz Alwi, rakan ahli bina, untuk sesi bual bicara untuk program kita pada hari ini berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh moderator. Sebagaimana kita ketahui, puasa ini merupakan satu daripada rukun Islam yang keempat dah. Bagaimana yang kita tahu, puasa ini walaupun dah lengkap tanpa solat, umpama solat ni umpama tiang lah. Rumah tanpa tiang ibaratkan dia tidak boleh berdiri dengan sendirilah. Mestilah dilengkapi dengan solat. Bagaimana rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua solat 5 fardu 5 kali sehari, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Sebagaimana soalan yang ahli pena utarakan tadi, puasa walaupun dah sempurna, tetapi jika kita tidak melaksanakan rukun yang kedua, iaitu solat 5 fardu, seolah-olah amalan kita ni tidak lengkap. Itulah. Jadi dia ditolak lah. Dia tidak diterima lah, sebab amalan pertama yang dihisap oleh Allah di akhirat nanti ialah berkaitan dengan solat 5 waktu. Jadi betul lah. Jadi puasa dia tu kira batal ke macam mana? Mana puasa dia tu sah, cuma dari segi amalan dia tu lah. Fadilah dia. Pahala. Sebab yang utama sekali, Pahala puasa. mestilah dia tu sempurna solat 5 waktu lah. Tapi ada sungguh ada ni. Mana kita pun kita tahu dah, mana Nabi sudah ada bersabda, dia kata dah. Saya awal lagi. Di akhir zaman umat aku ni yang berpuasa ni, apa yang dapat hanya lapar dan dahaga. Ada ni. Ya. Mungkin yang pertama kali sebab semaya lah. Puasa tak semaya. Jadi kita kena tukar persepsi tu. Tak. Menahan makan, minum, tak makan tak minum. Ya. Semaya tu kena semaya. Jangan tak makan tak minum tak semaya. Ada ni. Okey. Okey, Sebagai ulasan juga lah ya. daripada soalan tadi, saya selaku ahli pena maklumkan kita sebagai ibu atau bapa ataupun parent kepada anak-anak kita, kita paksa anak kita berpuasa tapi kita lupa. Sedangkan solat itu lebih utama lagi lah daripada puasa. Kewajipan berpuasa ni dia ada syarat-syarat dia, syarat wajib, syarat sah. Tapi yang penting sekali ialah solat tu. Sebab amalan pertama
yang dihitung oleh Allah di akhirat nanti ialah Solat. solat. Ya. Mana sempurna solat, maka sempurnalah amalan-amalan yang lain. Itu berkenaan dengan tak semaya, tak sembahyang masa puasa tak? Jadi sebagaimana saya sebut tadi lah, banyak persoalan, banyak permasalahan yang berlaku dalam bulan puasa tak? Jadi satu lagi persoalan yang timbul, banyak orang tanya tak? Berkenaan dengan tidur sewaktu puasa. Maknanya bila mana start puasa tak? Dia tidur, contoh dia tidur pagi, bangun tengah hari, dia semaya zuhur bangun, lepas tu dia tidur pula, bangun dekat maghrib. Jadi kita nak tahu apakah hukum tidur seseorang itu ketika berpuasa. Jadi soalan ini saya tanya Ustaz Awal lah, untuk kupas sikit. Ada bisa tak Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz Tah. Satu persoalan yang sangat baik, sangat menarik untuk kita kongsi, untuk kita bincang di bulan Ramadan ni. Okey, berkaitan dengan hukum tadi. Hukum kita puasa tapi kita tidur. Kira kita tidur dah bermula daripada waktu subuh. Contohnya kita tidur lepas kita solat subuh, kita tidur dulu. Ya. Hari kita tak kerja dah. Contohnya hari Jumaat. Kita sembahyang subuh, lepas tu kita tidur, bangun-bangun, nak pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat pula. Balik sembahyang Jumaat, tidur pula. Lepas tu bangun pula, sembahyang asar. Lepas tu tidur pula. Bangun-bangun, beg lagi. Nak buka puasa. Okey, berkaitan dengan hukum tidur ni, puasa tetap sah. Mengikut ulama-ulama mazhab Syafi'i dan semua ulama lah, 4 mazhab tu, puasa tetap sah walaupun kita tidur sepanjang hari. Cuma fadilat berpuasa. Kita dalam bulan puasa ni kita kena banyak baca Quran. Okey, banyak berzikir. Betul. Untuk dapat pahala banyak. Banyak bersedekah. Banyak kita contoh kita tidur. Betul, baca Quran. Kita buat solat-solat sunat. Okey, sebab bulan puasa ni pahala setiap kita dapat kita dilipat kali gandakan. Jadi fadilat puasa tu lagu mana? Fadilat puasa adakah boleh penuh dengan keadaan dia tidur sepanjang hari? Kalau fadilat puasa tu dia kira berkurangan lah sikit. Berkurangan lah. Kalau kira penuh Ustaz Wi, saya pun nak tidur. Tidur tak letih. Ya. Tidur ni bangun dah buka puasa. Kalau rasa-rasa kalau fadilat sama kan. Sama orang tidur kita tidur. Ada semua orang tidur. Semua tidur. Dengan Tok Imam tidur. Tok Imam tidur. Dia sepatutnya baca Quran kan? Banyakkan amalan-amalan sunat di bulan puasa lah. Okey, terima kasih sahabat atas penerangan yang cukup panjang lebar. InsyaAllah semoga kata masyarakat jelas dengan persoalan yang timbul tadi. Jadi untuk seterusnya lah, bila mana sebut Ramadan ni, ramai akan buat amalan untuk kejar pahala lebih apa semua tak. Walaupun lepas Ramadan sekalipun ada lagi orang nak kejar pahala lebih. Tak? Sebagaimana kita tahu, bila mana selesai Ramadan, ada lagi amalan yang buat boleh kita pahala lebih, iaitu puasa 6. Puasa 6 di bulan Syawal. Sunat bulan Puasa Syawal. sunat. Nak kejar ke pahala lebih tu. Tak? Ya. Jadi timbul persoalan sini, kita nak kejar pahala lebih tu. Jadi timbul persoalan di sini, mana lebih utama? Adakah kita perlu puasa 6 terlebih dahulu, kemudian kita qada hutang puasa yang lepas, ataupun kita qada dulu, ataupun lepas baru kita puasa 6. Jadi mana yang lebih utama antara dua tu dalam kita mengejar pahala tu? Jadi untuk kupas soalan ni, saya minta Ustaz Adi lah ulas dan sedikit berkenaan dengan permasalahan. Okey, terima kasih kepada moderator. Soalan yang cukup baik berkaitan dengan soalan puasa tu mana yang lebih baik. Mana lebih utama? Puasa ganti dulu ataupun puasa 6 pada bulan Syawal. Okey.
Sebenarnya mereka ahli lebih sepakat mengatakan kita kena ganti dululah. Ganti dulu. Puasa kita tu berapa hari kita ganti, kita perlu diganti. Dan ada juga yang mazhab mengatakan kita niat serentak pun boleh. Mana ganti sekali niat sunat puasa Syawal 6 hari lah. Ya. Dibolehkan jugalah buat serentak. Mana kita puasa sehari tu niat dalam 2 hari. Ganti dengan puasa 6. Jadi kita tak perlu nak. Tak perlu nak berkali-kali lah. Kau ada Ustaz Awi nak tambah apa lagi? Ya, ya. Berkenaan dengan Okey, permasalahan. saya nak jelas sikit. Ah. Soalan Ustaz Rashidi ni. Jadi berkenaan dengan mana yang lebih utama. Jadi kalau kita belajar bab al-aulawiyah, maknanya keutamaan bab al-aulawiyah. Jadi di sini kita kena selesaikan yang wajib dahulu. Yang wajib. Kita kena selesai wajib dulu, lepas tu diikuti dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan wajib ni tidak akan sempurna kalau kita tidak selesai. Contoh puasa. Puasa kita sebulan kan. Jadi bila kita puasa tak cukup sebulan, jadi amalan puasa kita tu tidak sempurna. Jadi kita terpaksa kena ganti. Jadi benda ni, puasa ni kita tak boleh nak tinggal begitu saja. Tak boleh nak tinggal tanpa diqada. Jadi dengan apa kaedah fiqhiyah saya belajar tu berkenaan dengan benda wajib ni, iaitu kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi puasa ni benda wajib. Kalau kita tidak Apa maksud Ustaz cukup, tadi? sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali kita kena kena qada. Benda wajib kena sempurna. Seperti solat juga. Solat kalau kita tertinggal dalam sehari 4 waktu, 1 waktu tak cukup, jadi kita kena qada. Maknanya wajib, qada tu wajib. Maknanya amalan wajib kalau tak cukup kena qada. Jadi kesimpulan di sini masyarakat kita sekarang ni dia suka sangat buat amalan sunnah. Sedangkan amalan wajib tu dia tidak peka sangat. Jadi benda wajib tu kena selesai dah. Kena utamakan. Lepas tu disusuli dengan benda sunnah. Itu saja. Okey. Saya rasa panjang lebar tu berkenaan dengan keutamaan yang mana dulu. Ya. Antara puasa ataupun puasa ganti. Ya. Jadi lebih utama Yang puasa wajib. ganti. Puasa ganti. 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 Jadi harap-harap yang sepadan ni mana masyarakat ataupun kita semua ni Ya, ya. utamakan yang wajib dulu. Betul. Mana yang sunat tu kemudian. Ya. Sebabnya tapi betul lah kata Ustaz ni kata lah. Masyarakat kita sekarang ni dia macam terleka, terlalak. Ada yang Dia wajib. lebih mengejar pada benda-benda sunnah. Betul. Wajib. Ya, betul. Jadi tunggal langgar kata. Betul, betul. Satu. Ya, terima kasih Ustaz Wi atas penjelasan berkenaan dengan permasalahan keutamaan puasa sunnah ataupun puasa sunnah. Ya. Jadi selama sembang santai kita ni saya rasa banyak dah persoalan-persoalan yang kita rasa mungkin keliru pada kita di kepala masyarakat semua terukai insya-Allah kan dengan penjelasan daripada Ustaz Wan Musa, Ustaz Wan Dwi, Ustaz Di, insya-Allah segala persoalan yang timbul tu terukai dan terjawab. Jadi semoga kata sembang santai kita kali ini mendapat manfaat lah. InsyaAllah. Kata apa yang kita buat ni diredai dan diberkati oleh Allah Taala. Jadi saya rasa cukup setakat dulu sembang santai kita pada hari ini dan insya-Allah kita berjumpa lagi